Ini kiriman dari pendengar kita. Beliau gunakan nama Ipul, bukan nama sebenar. Casey, saya pernah menjadi subjek untuk satu eksperimentasi dunia paranormal. Waktu tu saya ternampak di Facebook post yang mana ada beberapa orang teman berkongsi. Saya tak nak namakan dan tak nak sebutkan nama kumpulan paranormal ini. Tidak perlulah. Tapi kumpulan ini memerlukan beberapa subjek untuk menjadi subjek ataupun saya panggil menjadi bahan dalam satu eksperimentasi dunia paranormal. Dan katanya akan diberikan bayaran. Jadi dia tak letak harga. Dia tidak letak harga. Untuk ketahui lebih lanjut, sila PM kami. Jadi saya pun nak tahulah berapa harga yang ditawarkan. Saya PM dan dia pun reply, membalas balik pertanyaan saya. Jadi dia tanya, sebelum dia beritahu berapa harganya, boleh tak saya memberikan komitmen untuk rakaman ini yang akan dilakukan pada waktu malam. Dan harinya adalah hari Khamis malam Jumaat, yang biasanya esok Jumaat orang akan bekerja. Saya katakan saya boleh, saya mampu berikan komitmen. Berapa bayarannya? Untuk cabaran itu, kita akan diberi $400, Casey. Wow, saya terperanjat. Kerja saya hanya untuk duduk di tempat lokasi yang dirahsiakan pada waktu itu. Dia tak beritahu saya. Katanya hanya untuk duduk di sebuah lokasi yang seram, yang ada sejarah tertentu. Saya duduk dan saya akan dikelilingi oleh kamera-kamera infrared, yang mana kamera ini akan merakamkan langkah gerak-geri saya sekitaran saya pada malam eksperimentasi ketika ia dijalankan. Saya pun katakan padanya biar saya fikir, tetapi Casey tak sampai sejam saya reply balik. Saya katakan yang saya setuju nak jadi subjek untuk eksperimentasi dunia paranormal. Pendengar Ria 897, Ipul mengatakan lagi, dia pun dihubungi dengan meminta nombor telefon dan untuk memberikan pengurusan yang lebih mudah lagi lah. Berbincang, memberitahu apa yang mereka inginkan, dan akhirnya saya diberitahu yang saya akan ke sebuah rumah. Rumah ni terletak di Singapura. Rumah ini adalah rumah bekas seorang tukang obat lah. Kalau yang beralas tukang obat, kalau tidak namanya ahli bomo. Bayangkan pendengar dia. Jadi Ipul disuruh masuk ke dalam rumah bekas ahli bomo ataupun tukang obat. Duduk dalam rumah tu, diletakkan beberapa kamera untuk merakamkan gerak-geri dan keadaan sekitaran. Dan kru produksi ini akan tinggalkan rumah itu. Hanya Ipul seorang saja yang akan berada dalam rumah tersebut. Pendengar Misteri Jam 12, saya tak boleh beritahu di manakah terletaknya rumah ini. Ini bukan rumah flat, tidak ya. Ini adalah sebuah rumah teres yang dimiliki oleh bomo ni. Beliau dikenali. Kalau sebut namanya, ramai mungkin akan kenal siapakah yang dimaksudkan. Tidak perlulah, sebab pengalaman ini adalah pengalaman saya berada dalam rumah teres bomo ni. Tapi sekarang rumah ni dah tak ada lagi, Casey. Sudah pun dirobohkan.
Pendengar Misteri Jam 12, saya pun sampai di sebuah tempat yang mana tempat kita berkumpul. Pada malam ni, rakaman akan dilakukan hanya saya seorang saja subjek. Kami berjumpa, naik kenderaan dan pergi ke lokasi. Sampai di lokasi sekitar jam 5 petang. 5 petang tu mereka memerlukan masa lebih kurang sejam setengah hingga 2 jam untuk set up kamera. Sedang kru produksi set up kamera, saya pun duduk dan saya ditanya oleh salah seorang dari mereka. Dia tanya soalan saya, dah bersedia nak buat benda ni? Saya kata, duduk aja kan? Dia angkut kepala. Tapi berbahaya, hati-hati je lah. Dipendekkan cerita, pendengar Misteri Jam 12, kita teruskan kisah pada malam ini. Kiriman dari Ipul. Apa yang berlaku sebenarnya? Jadi bila malam pun tiba, mereka mula meletakkan Ipul di dalam bilik. Dalam bilik itu mereka letak beberapa lilin untuk menjadi cahaya dan untuk sebagai satu bahan, katanya di sini. Ya, jadi dalam bilik itu para ahli anggota paranormal meletak lilin-lilin yang dibakar. Ya, ada beberapa lilin diletakkan di empat penjuru. Anda bayangkan ruang tamu tu ada 4 penjuru dan ada lilin-lilin yang diletakkan dekat pintu keluar masuk bahagian dapur rumah, pintu keluar masuk depan pintu rumah, tingkap ada beberapa lilin yang diletakkan dan ada juga lilin-lilin yang diletak di sekeliling tempat Ipul duduk. Jadi mereka pun mula merakamkan setiap detik. Tapi bukan pada 7 malam, tidak. 7 malam mereka mula merakamkan dan cuba melakukan eksperimentasi yang pertama. Eksperimentasi yang pertama adalah dengan pemujaan. Salah seorang daripada anggota mereka adalah seorang pakcik yang mahir dan pakar dalam hal-hal ini. Pakcik ini masuk ke dalam rumah yang kosong pada waktu malam yang mana kru produksi berada di kawasan lebih jauh daripada rumah itu. Pakcik ni masuk dengan 2 orang lagi kru, katanya Ipul. Saya dapat lihat Kisi daripada CCTV kamera yang ada. Dia masuk ke dalam dan dia buat sesuatu. Wahai roh yang bergentayangan, aku menyeru engkau yang ada dalam rumah ini, menjelmalah di kau setelah aku keluar melangkah pergi. Ku tabur garam, ku tabur bertih. Keluarlah di kau, wahai roh yang ada di sini. Bayangkan, itu yang Ipul ingat yang dibaca sebenarnya panjang. Pakcik itu tabur garam, kemudian dia tabur bertih, suruh roh tu keluar tunjukkan diri. Kemudian selepas upacara pertama tu memakan lebih kurang dalam 3 hingga 4 jam. Sebab tak boleh rakam terus dapat. Mereka pun duduk, masing-masing duduk, sambil duduk minum, makan. Dan mereka pun persiapkan diri saya, Casey. Kau dah bersedia belum? Kau jangan takut tau. Kau okey tak? Kau okey tak? Kau boleh back out tau kalau kau tak nak. Okey, aku okey, kata Ipul. Casey 400 punya pasal siapa nak kasih. Jadi sedang duduk, sambil-sambil tu sekejap kita akan toleh tengok kepada monitor skrin yang ada di hadapan. Tiba-tiba lilin, kalau ada 3 lilin diletakkan dekat pintu dapur, keluar masuk. Ini kata Ipul. Jadi dekat pintu dapur ada 3 lilin. Lilin pertama, lilin kedua yang bahagian tengah, lilin ketiga bahagian tepi lah. Jadi 1, 2, 3 lilin. Kalau angin tiup pintu dapur tu lah, angin,
Ketiga-tiga lilin akan mati, betul tak? Tapi kita sedang, satu lilin tu ternampak salah seorang daripada mereka ternampak kata, tengok ni. Lilin kiri dengan kanan bergerak macam biasalah. Kiri sikit, kanan sikit. Tapi lilin yang tengah-tengah ini, dia makin lama makin tinggi. Apinya makin naik tinggi. Dan hanya lilin tu sahaja yang padam. Tengok. Tok, tengok ni, Tok. Adalah tu kat dalam. Tak apa, kita kasih masa. Nanti dia keluarlah. Engkau, Ipul, jangan kau lari. Kau ingat, nanti aku pesan kau kat dalam lagi, ya. Pendengar Ria 897, setelah 3-4 jam, akhirnya eksperimentasi yang pertama ditutup. Dan kemudian saya dibawa masuk sekali lagi bersama dengan seorang pakcik, kemudian dengan 2 kru. Bul, ini aku ada buat bulatan. Ya, dekat sini aku letak lilin. Engkau jangan keluar daripada bulatan ini sampai aku sampai kat sini. Selagi aku tak datang, kau jangan keluar. Kalau kau keluar, kau cari naas. Saya duduk dalam, dah bakar lilin. Lilin yang padam tu dibiarkan. Bakar lilin di keliling saya. Kemudian pakcik tu mula lagi. Wahai roh yang bergentayangan, aku tahu kau datang sini. Aku tahu kau ada di sini. Terima kasih kerana tunjukkan yang kau ada dalam rumah ni. Wahai roh yang bergentayangan, aku dudukkan anak Adam di dalam bulatan ini. Kau diundang untuk datang kemari. Datang kemari dan akan kusajikan santapan untuk engkau malam ini. Mengikut kiriman email Ipul, depan saya ada semangkuk kelihatan seperti darah. Saya tidak bertanya darah apa yang digunakan, adakah itu darah ataupun tidak. Dan Tok serta kru keluar daripada rumah tu. Saya duduk seorang diri, Casey, pada waktu malam. Seram, Casey. Tengok kiri, tengok kanan, memang gelap. Saya hanya boleh nampak tangan saya di hadapan saya. Di luar rumah memang gelap. Dalam rumah terang sedikit sebab ada cahaya lilin. Casey, lilin dapat lihat bergerak kiri kanan. Tiba-tiba saya dengar sesuatu. Saya dengar suara orang mengerang, Casey. Tapi suara tu halus dan sekejap. Hanya untuk seketika. 1 jam berlalu. Perasaan takut masih ada. Tapi tidak ada gangguan yang teruk, melainkan kecuali suara yang serak-serak yang saya dengar awal tadi. Duduk. Tiba-tiba, Casey, saya dengar suara seorang wanita menghembus nafas yang panjang.
Dan dalam masa yang sama, kesemua lilin yang diletakkan dalam rumah itu padam sekelip mata. Bayangkan pendengar Ria 897. Tengah duduk, makin takut, makin meremang, saya mula kisi baca. Bismillah, 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 bismillah. Ya Allah, bismillah, bismillah. Ya Allah, kenapa aku buat kerja ni bodoh? Ya Allah, bismillah, bismillah, bismillah. Ya Allah, bismillah, bismillah, bismillah. Kisi, saya nampak Kisi dekat hujung tembok. Ada orang tengah menyangkung Kisi. Kru, aku nak keluar. Aku nak keluar, tak boleh lah. Aku nak keluar. Mereka cakap balik pada saya. Jangan. Duduk dulu. Tunggu. Jangan keluar Kau ingat Ipul, jangan keluar Ipul. Kau jangan cari naas Ipul. tak boleh lah. Aku nak keluar. Jangan kacau aku. Tolonglah. Aku nak keluar. Saya bangun. Saya lari keluar daripada rumah tu walaupun disuruh jangan. Dan saya terima padah dan akibatnya atas perbuatan saya yang bodoh itu. Dipendekkan cerita, kata Ipul. Dipendekkan cerita, bila mereka cakap saya takut, saya boleh cakap saya takut dan mereka akan datang tolong dan bantu saya. Sebenarnya tidak. Walau macam mana saya minta tolong, mereka akan tetap teruskan eksperimentasi mereka. Sekarang ada masalah besar. Bila saya lari keluar secara mendadak, benda tu ikut saya ke mana sahaja saya pergi, Kesi. Anda bayangkan pendengar dia. Saya terpaksa jumpa 3 hingga 4 orang pakar perubatan. Saya dah tak lalu makan, tidur malam masih terpekik-pekik, dan semakin hari semakin teruk, kata Ipul. Dalam rumah nanti saya nampak perempuan ni duduk di tepi katil ketika saya tidur, dan macam-macam lagi lah. Salah seorang pakar yang hanya ingin dikenali sebagai Tuan Haji Ismail memberitahu saya, makhluk jin ni yang ganggu kita ada 2. Satu jin yang dihantar oleh orang. Satu lagi jin yang kita sendiri undang untuk mengganggu kita. Yang hantar orang senang nak hantar balik, tapi yang kita sendiri cari pasal ni lah kadang-kala paling susah nak halau. Okey, yang ini kiriman daripada pendengar kita, dan katanya di sini abang ipanya ada pelihara makhluk polong. Jadi apa yang berlaku? Begini kisahnya dalam rancangan Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan Misteri Jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Casey, saya ingin berkongsi pengalaman berkenaan dengan abang ipar saya yang memelihara makhluk polong. Pada mulanya kita semua tidak tahu, Casey. Hari demi hari dia menggunakan khidmat hantu polong. Untuk pengetahuan semua, hantu polong ni selalunya dipelihara oleh lelaki sebagai khadam ataupun jin. Jin suruh-suruhan. Yang pertama, hantu polong ni akan menjaga tuan empunya diri. Lelaki inilah yang memelihara dia. Yang kedua, makhluk ini akan bertindak sebagai penyerang musuh, kata beliau. Jadi kalaulah abang ipar saya tak puas hati dengan seseorang teman, dia akan hantar polong ni. Polong ni akan datang ke rumah orang tu pada waktu malam untuk melakukan sesuatu. Tapi bukan senang nak pelihara.
hantu pulung ni perlu makan. Adalah makanan-makanan yang saya tak pasti sangat apa yang dia makan. Tapi setelah bertahun-tahun abang ipar saya pelihara, tidak ada seorang pun dapat mengesannya. Sampaikan pada suatu hari di mana keadaan kesihatan abang ipar saya turun secara mendadak, Casey. Orangnya pada mulanya agak gempal-gempal. Ya, agak bertubuh gempal-gempal seperti Casey. Wow, dia babitkan saya dalam cerita ni. Terperanjat bila membaca, ya. Jadi kata beliau, tahun demi tahun, tiba-tiba abang ipar saya kesihatannya menjejas teruk, sampaikan susuk tubuhnya, berat badannya mengecil, susuk tubuhnya mengecil dan berat badannya turun. Daripada gempal menjadi kurus, daripada kurus menjadi kurus kering sangat-sangat. Dan apa yang menarik sangat ni, dia pada malam hari akan mimpi tau. Nanti bila kami dah mula mengawasi situasinya, dah mula menjaga, dia akan mengigau. Dalam tidur dia akan terpekik-pekik. Jangan. Aku tak bersalah. Tolong. Dia akan terpekik-pekik dalam tidurnya. Dan selepas tu dia akan menghasilkan bau badan yang busuk seperti bau najis, Casey. Bau busuk. Nanti kalau datang rumah dia, nak ziarah dia yang tengah sakit ni, dekat depan pintu, bila buka saja pintu, tersedak dibuatnya kerana bau tu meluru keluar. Masuk dalam terpaksa, Casey tengok ada yang sampai berdiri pegang-pegang hidung, ada yang dah standby minyak wangi lah, minyak angin, sebab tak boleh tahan bau. Dan Casey, untuk pengetahuan Casey dan pendengar Ria yang lain, abang ipar saya belum kahwin-kahwin sampai sekarang. Belum ada isteri sampai sekarang. Daripada waktu muda dia pelihara berjinak-jinak dengan makhluk, sampailah dia pelihara polong, belum ada. Bila ditanya kenapa tak kahwin, tak ada jodoh. Sebenarnya bukan. Antara syarat kalau dia nak pelihara benda ni, dia tidak boleh beristeri. Itu syaratnya. Kalau dia beristeri, dia mendapat cahaya mata, makhluk ni akan makan dalam. Entah benar ataupun tidak, saudara. Jadi, pada suatu hari, suami saya ajak ziarah rumah abang ipar. Saya ni badan tak bersih. Sampai rumah abang ipar nak dekat maghrib. Abang ipar sedang berada dekat biliknya, sedang terbaring. Yang dalam rumah tu adalah kakak kepada suami saya bersama dengan suaminya. Jadi mereka dah sampai lebih awal. Mereka lah yang selalu akan datang menjenguk-jenguk dan tengok abang ipar. Sampai ketuk pintu, kakak ipar saya yang buka. Kita pun masuk ke dalam, duduk berbual seketika, sampaikan masuk waktu solat maghrib. Ini part yang saya nak ceritakan paling seram dalam hidup saya. Suami saya, kakak ipar saya dengan suami dia, masing-masing solat dalam bilik. Saya duduk dekat ruang tamu seorang diri. Dari ruang tamu saya duduk, nampak bilik abang ipar yang tengah baring. Bilik tu gelap. Kalau orang buka lampu, dia akan marah. Jadi saya duduk, sekejap-sekejap terpandang bilik yang gelap dengan abang ipar tengah baring. Sekejap-sekejap terpandang. Satu ketika tu, Casey, saya terkejut bila saya macam ternampak. Casey bayangkan, atas katil abang ipar tengah baring. Saya nampak ada perempuan rambut panjang sangat, tengah tunduk, sedang jilat-jilat
Air liur abang ipar saya yang mencurah-curah keluar dari mulutnya. Saya toleh, ternampak. Astaghfirullahalazim. Ya Allah, ya Allah. Casey. Saya tak tahu nak buat apa, Casey. Jadi, hari demi hari, waktu demi waktu, keadaan abang ipar semakin teruk, badan semakin kurus. Saya dengar suami katakan, abang ipar piara polong dan polong memakan tuannya. Bila dia makan tuan, bukanlah dimakan secara fizikal, tetapi secara batin dia makan. Dia menghisap darah sampai kering abang ipar saya. Dan polong ni tidak akan lepaskan tuannya sampai tuannya meninggal dunia. Saya tak perlu cerita lebih panjang lagi. Tapi saya sedih melihat keadaannya. Takut pun ada, Casey. Terima kasih. Ini berlaku di mana ni? Oh, ni kisah menarik Berlaku di Malaysia. Di Malaysia, salah sebuah sekolah yang mempunyai asrama di Johor. Kiriman daripada, saya tak nak sebut nama sekolah, asrama mana, sekolah mana. Ini seorang pelajar perempuan yang kirimkan pada saya. Beliau berkongsi pengalaman yang berlaku ketika dia seorang pelajar di asrama dan juga di sekolah ini. Ini adalah sekolah politeknik lah. Tak nak sebut lah politeknik mana, asrama mana, tapi sebuah sekolah peringkat pengajian politeknik. Tapi sekarang ni beliau dah pun tidak lagi lah, dah tamat persekolahan di politeknik tersebut, dah mula bertugas. Dan kisah ini berlaku beberapa tahun yang lalu lah. Jadi inilah kisah pengalaman yang ingin saya ketengahkan. Namanya Fida. Nama Fida saya gunakan nama samaran lah. Baik, Fida berkongsi kejadian dalam asrama yang mana ramai murid-murid pelajar-pelajar perempuan dah terkena gangguan ni. Saya antara mereka yang belum lagi dan masih lagi mempunyai tanda tanya, betul ke ataupun tipu. Sebabnya ramai, Casey, kata beliau, kata Fida. Kalau kita tanya pengalaman yang mereka pernah nampak hantu, rata-rata yang berkongsi pengalaman semua macam buat-buat dah, Casey. Jadi begitulah dekat asrama saya. Saya dah berada di asrama tu agak lama, tapi saya tak pernah terkena gangguan ini. Dan katanya bila orang bercerita tentang nampak ni, nampak tu, saya ingatkan itu adalah satu mitos. Cerita yang dia buat-buat ditokok tambah menjadikan satu cerita yang seram, yang disensasikan. Mengikut mereka yang berkongsi, di tandas pelajar wanita di tingkat 3 asrama ini, yang mana tingkat 3 tu adalah tingkat bilik saya lah. Kalau pergi malam-malam tandas ni, kalau pergi malam-malam hari, dan pergi hanya 2 orang, 2 atau seorang diri, nanti akan nampak dekat dalam tandas tu ada perempuan sedang menyangkung. Jadi pada malam tu, saya memang dah tak tahan nak buang air kecil. Saya buat macam biasalah. Saya bangun, kejutkan salah seorang teman yang tengah tidur ni. Ana. Nah, tolong aku nak, teman aku nak pergi toilet lah, Nah. Boleh tak, Nah? Alah, kau pergilah. Aku penat lah. Sorry lah, aku minta teman yang lain lah. Sorry lah, aku penat sangat lah. Ana tidur balik. Saya nak kejut yang lain pun lah. Tak apalah, dah tak tahan sangat. Saya pergi, Casey. Saya pun terlupa sebenarnya tentang kes-kes hantu penampakan dalam tandas tu. Sebab saya tak percaya.
Tengah jalan, saya terdengar orang panggil. Fida. Saya toleh tengok belakang. Siapa pula panggil aku ni? Ni mesti ada kawan aku lah nak takut-takutkan aku. Saya jalan sampai depan pintu tandas. Saya hidupkan lampu sebab lampu dimatikan. Tolak pintu tandas, masuk dalam salah satu kubikel. Saya lepaskan hajat kecil, buang air kecil. Jadi tandas tu terang sebab lampu dah dinyalakan. Sedang saya proses buang air kecil kisi, anda bayangkan pendengar ya, lampu tandas mula kelap-kelip. Ni. Saya pun dengan segera nak habiskan apa saya dah buang tu. Tiba-tiba lampu terus mati. Sorang-sorang dalam tandas baru teringat tentang orang ceritakan tandas tu ada penunggu, seorang perempuan akan menyangkung. Semua mula bermain masuk otak kisi. Mula-mula lupa tahu tadi jalan. Dekat koridor langsung tak teringat. Dah masuk dalam, tengah buang air kecil, lampu mati, mula bermain. Dengar cerita, si Siti cakap, si PA cakap, si Miun cakap, semua mula masuk kisi. Menghantui saya yang berada dalam tandas yang gelap. Pendengar Ria 897, saya dah tak tahu nak buat apa. Saya selepas hajat saya dilepaskan, saya berdiri seketika dan saya mula berfikir apa yang perlu saya lakukan. Jadi sedang saya berdiri dalam tandas, sedang fikirkan apa yang boleh saya buat. Sebab saya seorang diri dalam tandas Casey. Tiba-tiba bilik sebelah saya terdengar ada orang flush. Ada orang dalam hati cakap ni. Siapa tu? Ada orang sebelah. Hello? Ada orang ke? Saya mula dengar orang menangis kisi. Saya dah tak tahu nak buat apa. Saya buka pintu tandas, lari sambil tengok sebelah kiri, tak nak pandang mana-mana arah. Keluar dari tandas, lampu pun saya tak tutup. Saya lari masuk ke dalam bilik, terus naik atas katil. Saya baring dengan keadaan nafas yang tercungap-cungap, pendengar Ria. Saya tak tahu apa akan berlaku pada saya kalau saya kekal berada dalam tandas. Mungkin dia akan jenguk daripada bahagian atas tandas. Misteri Jam 12 malam. Baik, selamat tengah malam semua. Saya akan jawab panggilan, tapi sebelum tu ini kiriman yang ingin saya bacakan pada tengah malam ini dalam rancangan Misteri Jam 12. Ini kiriman daripada Kak Ani, berkongsi peristiwa. Katanya di sini kakak pernah mendapatkan khidmat seorang tukang ubat atau perawat yang mana merubat mak kakak pada waktu itulah, arwah mak kakak yang sememangnya bukan saja kurang sihat kerana ada sakit tua yang dialami, tetapi juga kadang-kala dia akan bercakap dengan sendirinya, dan ini membuat kakak rasa takut sangat-sangat. Nanti bila suami keluar bertugas memandu teksi pada waktu malam, hanya kakak yang tinggal dalam rumah tu, nanti kakak dalam bilik sedang nak tidur, kakak akan dengar dia akan ketawa, dia akan menangis dalam bilik dan pernah beberapa kali juga sedang nyenyak tidur, tahu-tahu kakak nampak
kakak perasan terbangun sebab dalam bilik kakak dia sedang berdiri dan sambil memanggil-manggil nama kakak. Itulah yang buat ada kalanya kakak rasa segan sangat-sangat bila suami memandu pada waktu malam, dan rasa macam tak sedap hatilah. Jadi kakak pun mendapatkan bantuan seorang pakar ni pun datang ke rumah untuk lihat keadaan mak. Yang peliknya, kalau waktu-waktu sebelum maghrib keadaan mak macam okey-okey lah, macam biasalah. Bila kita tanya dia akan respon, walaupun dia ingat-ingat lupa, tetapi dia tetap mampu bercakap dengan kita. Tapi alangkah terkejutnya bila tiba selepas waktu maghrib itulah, nanti dia akan mulalah buat perangai. Perangai ini akan berterusan sampai masuknya waktu subuh pada pagi keesokan paginya. Dan pakar tu pada mulanya memberitahu tidak ada apa-apa gangguan lah. Mungkin yang mak kakak alami ini adalah sakit tua dan sakit nyanyuk. Jadi kakak pun terima hakikatnya, cuma nak periksa lah adakah benar mak kakak ada gangguan. Jadi pakar tu kata tidak ada, itu semua hanyalah satu penyakit. Kakak pun okeylah, rasa lega sangat-sangat. Dan 2 hari kemudian, apa yang berlaku inilah membuat kakak terperanjat. Kakak waktu tu sedang duduk dekat ruang tamu. Sambil duduk sedang bercakap tau, kata Kak Ani, duduk dekat ruang tamu sekitar jam 11 malam, sedang berborak-borak dengan adik kakak. Jadi sedang bercakap dengan adik di telefon. Kita seringlah dan kerap berbual pada waktu malam. Jadi cakap. Apa yang berlaku, adik pun tanya tentang mak, bagaimana mak tengah buat apa, sihat tak. Jadi kakak pun cakap, oh mak dalam bilik tengah tidur. Kemudian tengah cakap ni, tiba-tiba mak kakak bersuara, aku kat sini takkan kau tak nampak. Kakak terperanjat, Casey. Mak kakak rupanya sedang duduk di meja jamuan, meja makan jamuan, sedang duduk. Kemudian dia sedang tengokkan kakak dan dia cakap, aku dekat sini takkan kau tak nampak. Kakak terpekik lalu istighfar. Adik kakak pun tanya, Kak. Sampaikan dia bertanya pada kakak apa berlaku, apa terjadi. Kakak pun beritahulah, ya Allah dik, mak keluar duduk dekat meja makan ni, tak perasan pula, kata kakak. Kemudian kakak pun terus berbual. Selepas kejadian itu, lebih kurang dalam 5 minit lah kakak bercakap dengan adik. Kemudian tengok jam pun dah malam sangat, nak tidur. Dan kakak pun letak telefon. Bila kakak letak telefon, kakak nampak mak ni masih duduk. Kakak pun cakap, mak tak masuk ke bilik tidur? Tidurlah pukul berapa ni? Jadi kakak pun jalan. Kakak lalu tepi bilik mak kakak. Jadi tengah jalan tepi bilik mak kakak, tengok bilik kosong, tak ada orang. Jalan bilik kakak, terperanjat, Casey. Kakak nampak susuk tubuh mak kakak sedang baring di atas katil dalam bilik kakak. Bayangkan pendengar Ria, nampak mak pada mulanya berada dekat ruang tamu sedang duduk. Jalan selepas dia menegur, selepas Kak Ani menegur mak beliau, Kak Ani pun jalan menuju ke arah bilik. Lalu depan bilik mak, bilik kosong lah, yang pasti mak sedang berada di ruang tamu. Apa yang memeranjatkan, sampai depan bilik Kak Ani terkejut bila tengok dalam bilik dia, mak Kak Ani sedang baring di atas katil. Jadi Kak Ani sekarang terpinga-pinga tau. Yang dekat depan tu tadi, Kak Ani nampak mak ke, atau yang tengah baring ni mak Kak Ani? Kak Ani diri dekat luar bilik sambil kepala Kak Ani toleh kiri kanan untuk tengok dalam bilik ruang tamu. Mak. Dalam bilik bangun, Casey. Ani, minta maaf lah Mak tadi datang sini, ingatkan kau ada dalam bilik. Mak nak pergi bilik balik, mak penat lah. Mak tumpang baring kejap. Jadi kakak masuk perlahan-lahan. Mak nak tidur sini dengan Ani ke? Tak apalah ni, mak masuk bilik mak balik Mak kakak pun bangun, keluar dari bilik, dan kakak baring dekat atas katil yang mana mak kakak baring. Kakak terkejut, Casey. Kata Kak Ani, itulah kali pertama ni kakak terkena gangguan sedahsyat itu.
sesuatu menyerupai mak kakak sampaikan dia bersuara. Aku dekat sini takkan kau tak nampak. Baik saudara, silakan 669-11897 669-11897. Kiriman-kiriman daripada pendengar-pendengar kita. Ini kiriman saya terima ni berkongsi satu kisah yang ringkas saja. Depan rumah saya ni ada tempat taman permainan kanak-kanak. Ini berlaku di seberang tambak. Katanya Casey, depan rumah saya ada taman permainan kanak-kanak, dan pada waktu maghrib nanti ada sesuatu yang akan berlaku. Saya akan nampak buai di hadapan rumah saya ni akan bergerak dengan sendirinya. Kalau angin tiup pun takkanlah boleh tiup, seolah-olah macam ada seseorang sedang bermain dengan buaian itu. Dan pada mulanya, kata pendengar kita ni, ini Encik Rashid berkongsi pengalaman. Pada mulanya, saya ingatkan saya seorang saja yang nampak. Malah saya tak beritahu isteri, tak beritahu anak-anak. Sebab tak naklah mereka takut dengan terlihat keadaan buai bergerak dengan sendirinya. Sampaikan benda ni dah lali buat saya. Pada satu hari ini saya balik, saya terperanjat apabila ternampak buaian yang ada tu, buai dekat taman permainan kanak-kanak. Saya dapat lihat buai itu diikat pada tiang buai dengan tali. Ada seseorang telah pun ikat buai itu. Mungkin orang tu pun nampak terkena gangguan dan rasa takut sangat-sangat. Tapi Casey, yang bagusnya, orang yang ikat buai ni nanti kalau bangun pagi, dia akan potong tali itu dan buai itu boleh dibuat main oleh kanak-kanak dari pagi sampailah ke malam. Malam dia akan ikat balik. Jadi pada satu hari ini saya ternampak orang yang ikat buai ni. Saya pun ambil kesempatan sebab nak tahu siapa yang ikat ni. Bila dah ternampak, saya pun keluar dari kawasan pekarangan rumah dan saya menegur lelaki yang ikat buai itu. Bang. Dia nampak saya, dia terperanjat. Ada apa? Bang, abang hari-hari ikat buai ni Dia diam. Kemudian dia menjawab, yelah, aku setiap hari ikat buai ni. Dan saya tanyalah kenapa. Dia pun macam nak tak nak berkongsi kisah sebenar pada saya. Akhirnya dia tanya pada saya soalan ini. Engkau tinggal boleh nampak kan buai ni? Kau tak nampak ke setiap maghrib mesti buai ni bergerak dengan sendirinya? Nampak. Itulah, bini aku dah nampak. Aku kena ikat lah. Kalau tak nanti dia buat main-main dekat sini. Dia tak apalah, untuk masa ni aku ikat. Aku bangun pagi nak pergi kerja, aku potong talinya. Jadi isteri dia dah ternampak. Isterinya takut sangat-sangat. Sebab itulah dia mengambil keputusan setiap malam dia akan keluar, ikat buai itu dengan tali. Bangun pagi nak pergi kerja, dia potong tali tu. Jadi inilah rutin setiap hari. Saya ni tak berani pun nak dekat dengan buai itu waktu malam. Ini kan dia pula boleh keluar, menghampiri buai itu dan ikat dengan tali. Ini kisahnya terjadi pada masa tu saya sedang main muzik Cik. Jadi malam. Jadi after work malam tu dalam pukul 2-3 pagi gitu. Masa tu saya tinggal di daerah Yisun lah. Jadi saya driving nak balik ke rumah. Jadi on the way home tu, rest dekat mana ni, ada tasik. Yisun tu ada sebuah tasik, link tasik yang simpan air tu ke apa. Jadi saya rest kat situ lah. Rest kejap, 4 kereta exactly dekat sebelah tasik tu lah itu. Jadi bila 4 kereta kat situ relax, and then at the meantime duduk just ambil udara je kat tepi-tepi situ lah. And then all of a sudden saya dengar macam dekat tasik tu macam air berkocak kuat tau. Air yang kat tasik tu berkocak kuat. Jadi saya tengok ni apa benda ni, yang ikan ke apa kan. Jadi tiba-tiba saya tengok kat atas tasik tu macam ada
berlembaga, 2-3 lembaga lari ke atas saya tu. Jadi saya jalan apa benda ni dia, memang lembaga ni lembaga tak nampak clear lah, cuma macam color hitam gitu dalam 2-3 orang. Tapi lembaga tu manusia lari atas saya dalam 2-3 pagi gitu kan. And then saya keep on looking at them, tengok. Dia tak ada macam come to you, come disability lah. Cuma dia main-main atas air gitu sajalah. Jadi tu saya jadi tanda tanya ni, apa benda ni manusia, tentu bukan manusia lah. Mungkin bagian hantu ataupun syaitan iblis apa yang jadi begitu sajalah. Saya lepas tu saya tengok benda-benda ni, apa ni, macam perasaan takut tu ada jugalah. Kalang kabut lah masuk dalam kereta tol jalan ni. Itulah cerita dia. Terima kasih ya bang. Ya, terima kasih. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Hello. Syafiq. Siapa ni? Syafiq. Okey, ada kisah tentang apa ni, silakan. Ini kisah pasal seminggu yang lalu. That time I was working at STS Tampines Fire Station. And I was lari tau dengan kawan saya, Cina. Lari jogging time malam. Waktu tu dalam pukul 10 malam. Kita lari sama-sama. Dan bila dah sampai dekat corner, the bend of the road, dan kereta nak belok kiri, all of a sudden saya nampak like kawan saya tegur, like, hey, you got see something or not? Like, dia nampak macam ada lembaga putih lah, like perempuan yang berdiri at the last side of the bend. Dan saya pusing ke kanan, dan saya nampak, so saya dah menggeletar, dah takut kan. Tapi saya dengan dia tu lari balik division tu, saya tu dapat nangis lah, macam takut, macam berasa macam nak demam pun ada. Ya, terima kasih ya. Terima kasih. Kembali. Okey saudara, silakan 66911897. Yang ini kisah yang dikongsi sama datangnya daripada mana ni Encik Abdul Rahim kata, apa khabar KC? Khabar baik. Saya berkongsi pengalaman yang pendek saja. Saya seorang pemandu teksi bertugas di Johor. Dan pengalaman ini ketika saya mula-mula memandu, ini tentang perkuburan, tapak tanah perkuburan Mahmudiah di Johor. Mungkin ada yang dah pernah dengar kisah ni. Saya waktu tu baru belajar memandu, selok-belok tentang memandu teksi di Johor. Saya ingat lagi, saya menjemput seorang penumpang, seorang perempuan lebih tepat lagi, dekat kawasan Dangabe. Jadi waktu tu sekitar jam 10 lebih malam. Saya pun sememangnya dah nak balik ni. Ternampak perempuan ni di tepi jalan sedang tahan teksi saya. Saya pun okeylah, tempat ni memang susah nak dapat teksi. Saya berhenti dan saya tanya nak ke mana. Dia pun kata, nanti saya arahkan abang. Dia tak beritahu tempatnya kat mana. Dia tak cakap pun. Yelah, kalau selalunya orang akan cakap dekat Kampung Selayang ke, dekat Pontian ke, dekat tu, dekat ni. Ni dia kata, tak apa bang, nanti saya arahkan abang ikut. Saya lupa nama tempat dia. Jadi siapa ikutlah. Bandu dari Dangabe. Kemudian dia suruh belok kiri lah, suruh terus belok kanan. Tiba-tiba sampai dekat satu kawasan ni. Dan kata wanita ni, abang boleh berhentikan saya dekat depan tu. Saya tengok, sini mana ada rumah. Kalau tak silap saya, ini tapak tanah perkuburan Mahmudiah. Perasaan dah takut ni. Nak kena rompak ke? Ya Allah Kisi, katanya. Saya pun pandu dan rasa hati ni macam tak sedap sangat-sangat lah. Kemudian sampai dekat depan yang dia suruh berhenti, saya pun berhentikan teksi saya dan saya cakap, dah sampai.
Saya pun pusing ke belakang lah nak ambil duit tambang. Apabila saya toleh, wanita yang dari tadi mengarahkan saya jalan terus, belok kiri, kanan terus, tidak ada seorang pun yang sedang duduk di belakang. Saya tengok kiri gelap, tengok kanan gelap. Saya ni berada dekat kawasan tapak tanah perkuburan Mahmudia. Tempat ni memang menyeramkan, Casey. Saya pasang teksi saya waktu tu kaset. Ingat lagi, saya pasang kaset. Surah yang pertama berkumandang adalah surah Al-Fatihah. Saya kuatkan suara surah tu sebagai teman penenang jiwa. Pandu keluar dari kawasan tu dan terus saya pulang ke rumah saya. Itulah pengalaman saya ketika pertama kali saya memandu teksi. Terima kasih dan selamat tengah malam. Baik, pendengar dia 897. Ini ada kisah seorang pendengar berkongsi dengan saya. Saya tak tahu kisahnya lebih lanjut lagi. Saya baru dapat ni. Tapi katanya, Casey, di Johor ni, Casey tahu tak ada kisah cerita tentang banglo yang hilang dekat Taman Rinting. Ada banglo hilang memang banyak versi lah tentang banglo yang hilang ni daripada penduduk kawasan tu yang ceritakan, Casey. Dan apa yang dikongsi sama nanti akan saya cuba selidik. Mungkin ada pernah dengar tak teman-teman yang berada di Singapura tentang kisah banglo yang hilang. Bagaimana? Pernahkah anda mendengar kisah ini yang berada di kawasan Johor? Tak pasti kisah ni saya belum pernah dengar. Wah, banglo hilang Okeylah, pemanggilan terakhir pada malam ini sebelum saya akhiri tugas saya. Tapi sebelum tu yang ini daripada Azura kata, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Saya pendengar Singapura dan saya bergema mendengar rancangan MJ12 ini. Dan apa yang berlaku, pengalaman Azura ceritakan, beliau tinggal di Marsiling dekat dengan kawasan blok 1 digit Dan pengalaman beliau yang tak dapat lupakan, waktu tu lah, sekarang dah berumah tangga, ada anak, ada suami. Waktu tu masih anak dara lagi, Casey. Balik kerja part time, balik rumah malam lah. Sedang jalan, ada orang panggil saya tau, Surah. Saya toleh tak ada orang. Jalan lagi, orang panggil saya lagi, Surah. Toleh tak ada orang. Sampai depan, saya naik lift untuk pulang ke rumah saya. Dalam perjalanan naik lift, saya dalam lift boleh bau busuk sangat-sangat. Lift rumah saya ni memang ada bau, tapi bau busuk ni macam bau seolah-olah bau bangkai tau, Casey. Busuknya dahsyat sangat-sangat. Pintu lift terbuka, saya keluar jalan menuju ke arah pintu rumah saya. Pada waktu tu, abah saya dia ni setiap hari kalau saya bekerja balik malam, dia akan tunggu dekat koridor. Dia tunggu. Dia tahu saya balik pukul berapa, katanya Azura. Dia akan tunggu. Sambil tu dia isap rokok. Jadi apa yang berlaku, saya sampai nampak abah saya, dari takut terus jadi tenang. Dan nampak abah, saya pun jalan. Bah, abah tengok saya. Zura, nanti dulu, jangan masuk rumah. Abah saya angkat tangan, Bismillahirrahmanirrahim. Dia baca sesuatu surah. Kemudian katanya, Zura, beri salam, langkah kaki kanan. Saya pun beri salam lah. Kemudian saya langkah kaki kanan, masuk ke dalam rumah. Abah saya tetap berada di luar. Kemudian abah saya baca lagi dan baca lagi. Abah saya capai depan dia, ada pasu-pasu bunga yang ada tanah yang ditanam oleh mak saya. Angkat sedikit tanah dekat tangan dia, dia genggam. Dia tiup asap rokok ke dalam tanah tu. Kemudian dia hempas tanah tu depan rumah. Barulah abah masuk, tutup pintu, dan saya masuk tandas untuk bersihkan diri saya. Saya keluar. Saya nak tanya abah, saya takut, Casey. Yelah, budak-budak zaman sekarang menjawab pandai. Dulu nak tanya kenapa pun saya takut kena marah dengan abah. Sampai sekarang saya tak tahu apa sebenarnya yang abah saya lakukan dan apa yang dia nampak. Terima kasih, Casey.